Okey dek. Inilah kebun kecil kita. Kebun kawan kita ni. Semua pun ada. Oh, kangkung. Banyak kan kangkung kau. Inilah nama dia sawi. Alamak, cik baik tak ter ni. Ni sawi. Kangkung sebelah ni. Kangkung ikan cantik. Tu kangkung. Ini adik aku tabur satu batas ni. Gila nak pakai seminggu dah habis. Banyak cik. Hari-hari makan kangkung. Macam buat supermarket tau. Tu kau tahu nama apa? Dari mana? Dari boleh hantar. Oh, kedai sana. Sana tu kedai Cik Jagolti. Yang ni kecil besar. Mana ini? Kangkung. Tak. Aku makan semua. Sini. Macam mana nak petik dia? Cabut sekali akar. Okay, ni cara-cara nak petik kangkung. Ini ya, tak susah pun. Itu dia. Cara dia. Ketuk-ketuk sikit. Buang akar tu. Macam tu je. Okay. Ngam. Kita cabut sekali pokok-pokok dia. Okay, nyam. Okay, jom. Mulakan proses. Cabut je. Oh, mantap ah. Kami pangkal sikit. Pangkal sikit. Sini. Nanti dia tercabut sekali dengan macam tu. Dia jadi macam tu. Kalau macam tu, nanti ni dia tumbuh. Dia jadi keras. Oh, ya. Oh. Okey. Okay, ni kalau nak tahu ni tai kambing ni. Tai kambing. Kalau kau ambil banyak kan. Kau nak kat rumah kau nak segar ni. Kau rendam dengan air. Oh. Kalau tak nak pakai. Ya. Pakai lagi kau rendam air. Aku ni pun first time cabut kangkung. Pagi-pagi lah rasa macam kamera lah. Kita kat genting. Genting saya bawah sikit. Mariklah kita. Kau kat rumah kalau banyak kan. Kau rendam lah dekat air. Rendam kat air nanti dia segar. 2-3 hari kau nak pakai kau ambil kan. Okey. Potong lah, potong sini ataupun icir lah, mana yang keras kau buang. Okey. Tak apa, cabut sekali tanah dia. Tak apa Banyak orang sampai ujung. Macam mana aku nak ambilkan minggu ni? Tak, aku takut ni batas kau. Nanti kena nanti dia buat baru lah. Oh. Ikutlah mana-mana. Ini pun dah. Macam ni kan. Ini dah tumbang. Mantap seumur hidup aku cabut kangkung. Selalu beli je kat ni kedai. Malam aku Mantap. Satu experience yang tak pernah dirasai. Selalu cabut dekat ni je, kat kedai je. Cabut. Oh, sedap ni. Inilah dia kangkung. Okey. Kita buat kerja dulu, nanti kita tengok kat YouTube. Okey.
Okey, jumpa lagi.